Hai, Assalamualaikum. Bersua lagi kita dalam channel Cikgu Ida Rahim. Hari ini dalam program Sehari Selembar Benang, Cikgu akan kongsikan satu lagi perkataan kata banyak makna, iaitu dingin. Mari kita lihat maksud dingin yang pertama. Maksud dingin yang pertama ialah berkaitan dengan cuaca yang bermaksud sejuk atau tidak panas. Ayat contoh, cuaca hari ini sangat nyaman dan dingin. Bermaksud cuaca hari ini sangat baik dan sejuk. Maksud dingin yang kedua ialah tidak meriah, iaitu berkaitan dengan sambutan sesuatu acara. Ayat contoh, sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini agak dingin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bermaksud, program yang dijalankan kurang mendapat sambutan daripada orang ramai. Seterusnya, maksud dingin yang ketiga ialah tidak mesra, iaitu berkaitan dengan perhubungan. Ayat contoh, sikap Anis yang agak dingin terhadap rakan baiknya Nita telah menimbulkan tanda tanya dalam kalangan rakan-rakan sekelas mereka. Yang bermaksud, rakan-rakan dalam kelas Anis merasa pelik apabila Anis tidak lagi mesra dengan rakan baiknya Anita. Maksud dingin yang keempat pula ialah basi, iaitu berkaitan dengan cerita atau berita. Ayat contoh, berita perkahwinan artis popular itu telah dingin. Yang bermaksud, berita tentang perkahwinan artis tanah air itu sudah pun tidak dibincangkan lagi. Maksud dingin yang kelima ialah reda atau hilang, iaitu yang berkaitan dengan kemarahan. Ayat contoh, tunggulah sehingga kemarahannya dingin sedikit, barulah awak menegurnya. Yang bermaksud, setelah kemarahannya reda, barulah awak menasihatinya. Baiklah murid-murid, itu saja perkongsian cikgu dalam program Sehari Selembar Benang, kata banyak makna iaitu dingin. Cikgu amat berharap agar perkongsian cikgu ini dapat membantu kamu untuk memahami perkataan dingin dan menggunakannya dalam ayat yang betul. Sehingga kita berjumpa lagi di lain video dengan kata banyak makna yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye semua, jumpa lagi.